Orang selalu cakap perempuan ni akalnya 1, emosinya sampai 9. Jadi ada yang anggap itu sebagai kelemahan kita sebagai seorang wanita. Tapi saya rasa bila kita ni bijak menguruskan emosi kita, itu boleh jadi satu kuatan untuk kita. Betul ke Ustazah? Siapa lah yang kata kita ni satu akal, 9 emosi. Pandai-pandai dia. Siapa perlu keluar kan? Okey, pertama kita sebut orang perempuan ni satu akal, 9 emosi. Wallahualam lah siapa yang sebut tu, cuma kita sebut kalau orang perempuan tu selalu dikaitkan dengan emosi yang banyak, memang pun. Cuba tengok mak-mak. Kalau mak ni anak dia kena gigit nyamuk, tak payah kata mak lah, mak saudara pun sama kan. Kalau anak kita kena gigit nyamuk, kita buat apa dengan nyamuk tu? Bukan sekadar tampar. Apa kita buat? Ambil nyamuk tu tenyih ni, sayap pun tak nampak hitam. Nah, tapi kalau bapak-bapak relax je. Kan? Bapak-bapak kalau anak dia kena gigit nyamuk, dia buat apa? Dia tiup lah. Yang penting anak aku tak kena gigit nyamuk kan, tu beza kita kata emosi seorang mak seorang anak. Tapi emosi inilah yang menyebabkan ada bonding dengan anak sampai mak ni kadang-kadang dia ada, kita panggil apa kalau bahasa kita hari ni, dia ada macam sixth sense lah. Anak dia accident, dia boleh rasa. Kan? Jadi sebab itu macam mana cara Al-Quran guide kita, gini je. Quran kata wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Quran kata pasal apa mak ni dia lebih emosi, sebab mak ni dia menanggung kesusahan demi kesusahan untuk bawa anak ni atas dunia. Wa fisaluhu amain, bukan setakat mengandung, bukan setakat dengan morning sickness dia mayar macam-macam cerita. Ada orang morning sickness sampai tengok gigi suami pun tak boleh, jadi cakap kemam-kemam itu kan. Nak kena pakai pula minyak angin, cari pula minyak angin seramai tang mana contoh, cium contoh kan, ada rule tu kan, saya tengok wangi. Ada orang sampai kena tahap macam tu. Dengar tu, kesusahan demi kesusahan seorang ibu nak bawa anak ke dunia ni. Bak kata Ustazah tadi, dengar tak? Jadi khusus untuk ibu yang mengandung, yang sedang ada alahan teruk, ibu yang sering lesu, uruskan rutin harian, amalkan kurma Hidayah Plus ni sebagai energy booster. Minum 2 kali sehari je Ustazah untuk kesan yang optimum. InsyaAllah. Okey, boleh sambung balik Ustazah? Jadi kita kata, kerana kesusahan-kesusahan inilah yang menjadikan emosi mak itu menebal, sehingga akhirnya dengan emosi ini pada saya lah, kalau orang kata ia satu kelemahan, tidak. Emosi inilah kekuatan yang akhirnya menyebabkan mak akan buat apa yang mak perlu buat demi nak membahagiakan anak. Betul. Setuju.